kita semua masih hidup, berdoalah kepada Allah kerap-kerap. Apa tanda Allah nak bagi satu permintaan? Apabila Allah selalu ingatkan lidah dan hati kita untuk berdoa kepada Allah. Siapa yang perasan hari-hari dia ulang satu doa tu setiap hari, bertahun-tahun dia ulang, ketahuilah, kata para ulama, Allah nak bagi permintaan itu. Kalau tiap-tiap hari dia tak pernah lupa untuk minta syurga Firdaus berbelas-belas kali sehari, bergembiralah, ulama kata insya-Allah Allah akan bagi perkara tu. Minta tak syurga hari ni? Daripada pagi kita bangun, siapa yang bangun je, Allah lintaskan di akal dia, ya Allah,